Bila ingin melihat Chef Syah di dalam kolam. Menyanyi pula. Okay guys, jom kita masak hari ni ayam garam asam. Okay, nak masak ayam garam asam ni, bahan utama yang perlu kita mesti kena ada adalah cekor. Ada yang bilang cekor, ada yang bilang kencur. Tapi kalau kencur tu biasanya saya panggil daun kencur, tapi ada yang sebut cekor juga. Tapi tak kisahlah, yang penting harus ada cekor di dalam masakan ayam garam asam ini. Okey, kalau korang yang suka makan pedas, dalam masakan ini korang boleh taruhkan cili padi sikit. Tapi kalau korang tak kuat pedas, korang pakai cili merah sahaja. Bahan-bahan asas guys, seperti biasa yang korang nampak kat depan tu, kita ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serai. Tu semua mesti kena ada lah, bahan-bahan asas untuk kita nak masak. Dalam hidangan ayam garam asam ni juga, Chef Syah perlukan asam jawa dan juga santan. Ayam jangan lupa, kalau tak jadilah ayam garam asam. Okay guys, sekali lagi korang bersama dengan saya, Chef Syah World. Nampak dah menjerit dah. Okay, kita perlukan dalam 2 ataupun 3 biji bawang merah. Lepas itu kita juga perlukan 2 besar ibu jari halia guys. Lepas tu kita perlukan juga 10 ulas bawang putih. Nampak tak? Kira dulu Chef Syah, kira. Nampak? Dia mengira ya. Lepas tu guys, kita juga perlukan sebesar ibu jari lengkuas. Nampak? Nak masak ayam garam asam ni, semua bahan asas tu kita perlu gunakanlah. So korang kena try. Kalau korang tak try, korang tak tahu macam mana sedapnya ayam garam asam ni. Lepas tu saya perlukan dalam 2 batang serai. Korang cincang dulu halus-halus sebelum korang blender. Nanti kalau tak, jahanam blender korang. Nanti kalau rosak, jangan cari Chef Syah. Chef Syah tak tanggung. Lepas tu korang masukkan air, korang blenderkanlah sampai lumat. Okay, nampak? Bila semua tu dah lumat guys, korang panaskan minyak. Lepas tu korang boleh tumiskan bahan-bahan yang telah korang blender tadi tu. Nampak? Korang gorengkan sehingga wangilah bahan-bahan tu. Lepas tu kita blenderkan lagi kita punya cili merah dan cili padi. Dan terakhir sekali kita masukkanlah kencur ke cekor ke, tak kisahlah, janji bunyinya ada cekor-cekor. Niat ngingseng menangis maranging song. Kau lepas tu kita dah blenderkan kita punya cili merah dan cili padi dengan cekor tadi tu. Lepas tu kita sambung lagi, tumiskan kat dalam kuali kita tu. Nampak? Korang gaul. Korang masakkanlah rempah tu sehingga naik minyak, naik wanginya. Bila dah wangi, korang boleh masukkan daun salam dan juga daun limau. Dalam masakan ayam garam asam ni, Chef Syah memang memilih 2 daun, iaitu daun salam dan juga daun limau, sebab dia akan mewangikan lagi masakan kita. Lepas tu korang masukkanlah perasa, garam dan juga sedikit gula. Untuk nak masak ayam garam asam ni, kita memang memerlukan sedikit gula ya guys, untuk menyedapkan lagi hidangan ayam garam asam ni. Lepas tu guys, bila semua dah sebati, terakhir sekali korang boleh masukkanlah ayam yang telah korang goreng separuh masak tu. Ingat ya guys, ayam tu korang kena goreng dulu separuh masak. Ya, separuh masak, supaya korang punya ayam garam asam tu tak hanyir. Kadang-kadang kalau kita pakai ayam yang tak goreng, nanti dia akan hanyir. So lepas itu korang masukkanlah hirisan bawang merah tu. Nampak? Walaupun tadi kita dah blender sikit kan, tetap juga kita masukkan sedikit lagi hirisan bawang merah tu, supaya dia memaniskan lagi kita punya masakan ayam garam asam tu. Tapi kalau korang nak taruh boleh, korang tak nak taruh pun boleh, terpulanglah. Ikutlah cita rasa masing-masing, ikutlah bajet masing-masing ya guys. Lepas tu Chef Syah masukkan sedikit hirisan cili merah ni. Tujuannya adalah untuk mencantikkan lagi masakan kita lah guys. Macam korang kalau wanita-wanita tu kan nak cantikkan, dia make up lebih sikit.
Lepas tu guys, try sekali korang masukkanlah santan. Ini yang terakhir lah. Korang masukkan santan. Lepas tu kalau korang rasa kuah tu terlalu pekat, korang boleh masukkan sedikit air guys, ya. Jangan lupa masukkan sedikit air. Jangan terlalu pekat. Dia bukan macam rendang. Dia mesti ada macam berkuah-kuah sikit. Sebab nanti kalau korang nak makan dengan nasi, tak adalah kering sangat. Nampak tak? Gila guys. Kalau korang tak cuba rugi guys. Sedap. Nampak tak? Lepas tu korang jangan lupa masukkan sedikit asam jawa guys, ya. Asam jawa di dalam masakan ayam garam asam ni. Dan namanya ayam garam asam. Kalau korang tak taruh asam tu, memang tak cukup lah rasa dia tu. Lepas tu tadi sekali Syasha masukkan tomato. Bukan tomato Syasha, tomato. Itu pun sama juga untuk mencantikkan lagi masakan kita, selain daripada menambahkan rasa-rasa masam sikit. Sebab tomato tu makin lama kalau dia dah lembek kat dalam kita punya masakan tu, dia akan ada juga mengeluarkan rasa-rasa masam daripada tomato tu. Nampak? So guys, korang jangan lupa cubalah resepi daripada Chef Shah World. Apa lagi kau tabur tu Chef Shah? Dia masukkan carrot. Okay guys, ini terpulang pada korang lah. Kalau korang nak masuk carrot boleh, korang nak masukkan kacang panjang pun boleh di dalam masakan ayam garam asam ni. Okay guys, selamat mencoba. Bye.